Apa lagi lah ibunya nak dipesankan apa lagi dengan nasi ni? Ni aku nak bagi tahu. Ni leaking. Nampak? Ni punca kebocoran dia. Oh. Nampak dah ada bocor. Ini semua dia bocor dekat timing belt pulley. Oh. So dia bocor kat situ satu, dengan dekat bawah intake manifold ada satu. Dekat bawah intake manifold tu dah ada satu servo pipe. Servo pipe tu dah crack. Jadi ada masalah kat situ lah. Dia punya leaking sampai belakang tau. Dia punya depan ni leaking dia tengok. Kalau leaking jadi apa? Tengok dia punya leaking sampai. Kalau leaking minyak hitam hilang lah. Maksudnya tak boleh gerak lah. Bukan tak boleh hilang, bukan tak boleh gerak, boleh gerak. Tapi kan kereta ni nak naik dyno. Jadi kena buat preparation sebelum naik dyno. Di antaranya adalah check leaking. Kedua, tukar minyak hitam baru, minyak gearbox baru. Lepas tu kita tukar spark plug. Baru dia boleh dapat kita baru boleh buat full horsepower keluar. Okey, faham. Ini nak buat RON 95 je ni. RON 97 tak boleh tahan. Nak pakai RON 95. Nak kena dyno balik. Tak ada budi bos. Ada budi. 95 ada budi, 97 tak ada budi. Oh ya ke? Orang berbudi kita berbahasa. Sama